Hari ni kita akan buat demo untuk boardroom auto jammer. So kita akan test, kita lakukan dalam situasi yang real meeting lah, macam ni, dalam bilik meeting yang kecil lah, table meeting yang kecil. So untuk auto jammer ni dia boleh cover 270 degree. So depan ni safe zone lah, zone selamat. So saya akan letakkan dan kita akan buat real demo. Kita tengok sama ada phone masing-masing di jam pun ataupun tidak. So dekat sini kita ada berapa phone. So saya pakai iPhone 12. So sini iPhone 15, sana iPhone 11, iPhone 11 So dekat sini kita akan test based on iPhone So for sure untuk Android pun memang akan di jam sekali lah. Okay, kita akan mulakan sekarang. Saya akan letakkan di sini di tengah. Dan mungkin lepas saya on tu, saya punya mic ni pun akan effect sekali lah. Mungkin akan effect sekali akan di jam sekali So kita akan tengok macam mana. Okay, right. So kita akan mulakan sekarang. Kita akan mulakan rakaman. Okay, 1, 2, 3. Okay, semua handphone kita dah start rakaman. Start rakaman. Letak macam biasa kat atas table. Semua dah start rakaman. Okey, kita akan mulakan kita punya audio jammer. 1, 2. Alright. So sekarang audio jammer telah diaktifkan. So mungkin arah saya tak terkena dia punya white noise. So nampak. So warna hijau dia dah diaktifkan. So nanti kita akan tengok hasil dia. So ni bahagian saya ada letak mikrofon juga. So kemungkinan tak kena jam lah, sebab sini lah safe zone. Okay, so kita akan matikan sekarang. 1, 2, 3, off. Alright. Okay, kita akan tengok result dia lepas ni macam mana. Handphone masing-masing kena jam ataupun tidak. Okay, so sekarang kita nak tunjuk result lepas kita dah aktifkan audio jammer tadi. Sama ada semua phone yang terlibat kena jam ataupun tak. So yang macam saya bagi tahu sebelum ni, saya berada di safe zone zone yang selamat sekarang ni So kita tengok hasil recording phone saya kena jam ataupun tak. So saya play. Macam biasa kat atas table. Semua dah start rakaman. Okay, kita akan mulakan kita punya audio jammer. 1, 2. Alright. Okay, so nampak audio jammer telah diaktifkan. So mungkin arah saya tak terkena dia punya white noise. Okay, alright. So nampak saya punya phone ni sekarang ni selamat sebab saya berada di safe zone. So kita tengok phone-phone yang lain terkena ataupun tak untuk jam. Semua phone kita dah start rakaman. Kita punya audio jammer. 1, 2. Okay, off. Okay, alright. So kita nampak handphone yang pertama dah terkena lah dengan jam. Dah di jam oleh audio jammer. Tengok handphone kedua. So handphone kedua dirakam dirakam video So tengok rakaman video ni. Okay, kita akan mulakan kita punya audio jammer. 1, 2. Okay, boleh stop. Okay, so kita nampak handphone kedua pun dah di jam walaupun hanya rakam video So kita tengok handphone yang ketiga Right, so kita nampak so semua handphone di jam dengan baik menggunakan audio jammer ni So kita nampak hasil daripada kita punya demo ni, boardroom audio jammer ni memang berhasil ataupun efektif gunakan untuk bilik meeting, untuk jam segala jenis mikrofon yang ada.